sini merupakan sarang kegiatan aktiviti penjualan buttermilk percik yang tersohor di sekitar Setia Alam akhirnya telah terbongkar. Jadi, mari kita terjah. Serbuan dijalankan di premis sekitar Lembah Kelang. Saksikan perinciannya bersama wartawan Ainin. Jabatan Perkhidmatan telah melaporkan kekurangan ayam dan lembu kerana grill beef strip loin dan juga buttermilk percik chicken telah mendapat sambutan yang hangat di Luna Luna. Ramai warga Amerika yang memohon kerakyatan kerana mereka mendapati burger di Luna Luna jauh lebih baik daripada negara mereka. Kebanyakan rakyat Malaysia kurang melancong ke Thailand kerana mereka mendapati Luna Luna mempunyai menu Thai seafood noodle tom yum yang jauh lebih bagus daripada di Thailand. Mari kita dengar feedback daripada customer Itali kita. Massimo, this is your favorito. Buttermilk percik spaghetti. The favorito. AC Milan itu Real Madrid sedap doa. Must try, of course. Sekian edisi dari Luna Luna. Saya Ainin Cikgu ingin menutup kilat. Terima kasih.